Wah, Alhamdulillah. Okey. Tapak udah, nasi udah, cantik pun udah. Tinggal lauk bazar Ramadan lagi. Hai. Ni kasih Afiq tu kah? Aku madah suruh cari yang simple-simple tapi menarik di mata. Susah gila kan ni suruh aku kah? Bebal nak buat ni kan. ALONG Along. Assalamualaikum Long. Tu lah barang yang kami beli di bazar Ramadan tadi Long. Apa dibeli kamu tu, Pik? Ha? Apa dia tu? Kena Long. Aku nyuruh kau pergi bazar Ramadan cari makanan, bukan mercun. Ai. Kena bukan mercun. Ai kita kan padah beli simple-simple asal menarik di mata. Mercun untuk menarik Long. Mercun. Pik, makanan Pik, makanan. Kita nak berbuka pakai kuih kah, lauk kah, apa makanan batok nak aku buka pakai mercun. Siapa nak makan mercun? Aku dapat makan. Dapat je Long. Tu bila kita makan yang laju di mulut, pecah di perut Long. Kau ibu nak loya buruk. Kini tu sebelum terbalik rumah tu, aku mau kau pergi dapur nun. Kau panas lauk yang kita makan time sahur tadi. Munya pakai duit terimpun meli sedahal. Tu duit aku dipakai meli mercunnya. Bebal nak adik aku tu Apik. Iya. Allahu Akbar. Azan Long. Azan. Bah, apa tunggu je baca lah doa. Kami baca. Hai. Awak lah, seakan aku nak nyuruh mak bedah sebelah rumah kita tok macam doa kita buka puasa kena kau. Bah, cepat. Kita lah baca bang, lagipun kita lagi tua, lebih afdal baca doa. Macam umur-umur kita tu ni tahun 14. Tahu kau ingat orang tua mati dulu kah kini tu? Banyak kerja orang muda mati dulu kau tahu si. Cepat baca doa. Mulut kau ya. Kita baca bang. Astaghfirullahalazim, Pik. Si bagus kau melambatkan bacaan doa untuk buka puasa tu, Pik. Haram, kau tahu si. Baca cepat. Haram bang. Tak ada tangan. Lama juga aku dah lapar tu. Sabarlah bang. Nak baca lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul. Amin. Apa doa baca kau tu? Mazhab apa dia ikut kau tu? Astagfirullahalazim. Kau kau pandai ke si? Dah besar-besar tu pun kau si pandai nak baca doa kah? Astagfirullahalazim. Teruklah kau, Pik. Kita lah baca bang. Kita tahu kita lah baca. Along tu sebenarnya bukan si mau baca, kau tahu si. Mun Along baca, jatuh riak kau tahu si. Kau tahu bila Along baca dengan nyapun harkat taranumnya, nyapun pendek ke panjangnya pun alunannya masya-Allah, Pik. Kau tahu si. Kau tahu sampai pernah Bilal di Masjidil Haram ni nyuruh Along jadi Bilal di sini. Tapi Along decline. Along decline. Sebab Along si mau riak. Kau tahu si riak. Bah, bacalah. Baca. Mau juga? Baca, orang teringin nak dengar. Okeylah. Bah, tangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pendek dah bang. Dah. Makan lagi Ibu banyak kelakar. Tok lauk kering tok lu jadi basah tergalik liur kau. Makan. Long.
Long, gini Ini apa? sila Long. Gini baju raya kita tahun tu Long. Yalah kau. Minta ya minta tu. Sila Long, malu kat orang Long. Orang lain baju raya tahun tu semua baru-baru Long. Kita singa tahun lepas Long. Baju raya tahun lepas pun kain pun kita curi Long. Ya kau pun hal. Bukan masalah long. Dah kainnya betul-betul depan kami. Kami tarik tak jalan Long. Nasib banglah isi perasan. Masalahnya kain yang kau tarik ya kain kapan kau tahu si? Alu habis stok kain kapan hari ya. Semua jenazah nak meninggal semua hari ya kau tahu si? Sidaknya pakai kain cotton kerja kau. Kau tahu? Dah. Ibu kau bingung lagi pasal baju raya ya. Along dah standby baju raya kita dua pakai tahun tu. Benar Long. Out lah. Woi, fuyo. Wah, Ush, baju jenama mahal tu Long. Brand mahal tu Long. Ish. Memang mahal. Nang brand terkenal. Kayaknya pun cutting nang steady, eksklusif. Bila kau pakai tu orang cik tahu kau tek B40 kau tahu sih. Orang fikir kau T20 bila kau pakai baju tu kau tahu. Sini kita boleh ada duit nak beli tu Long. Kita curi Long. Curi. Apa kau ingat muka long tok nang kaki curi kah? Minta maaf. Tok pakai duit halal kau tahu sih. Dah. Ibu kau nak bisin-bisin kemas kata tok along mau nanggas semua kemas kau cuci kata. Okey, along nak sambung cari rezeki halal. Wadidau. Wadidau.